bahaya dan musibah, serta jadikanlah aktiviti ini sebagai sumber kesihatan, perpaduan dan ukhuwah dalam kalangan kami. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah bagi 15 pelari terbaik bagi kategori P18. Tempat ke-15 Airis Syifa Nelia binti Muhammad Sabri dari Rumah Gama. Siti Nur Fatihah binti Saslizar dari Rumah Peta. Tempat ke-13 disandang oleh Nur Syafiratul Raudah binti Mahidan dari Rumah Sigma. Selanjutnya, tempat ke-11 disandang oleh Nur Iman Amani binti Kamal Ezrik dari Rumah Gama. Seterusnya, tempat ke-10 disandang oleh Sarah Damia binti Norman Azali dari Rumah Gama. Tempat ke-9 disandang oleh Dayana Mirza binti Asmandi dari Rumah Alfa. Tempat ke-8 Nur Insyirah Nisa binti Muhammad Hasan dari Rumah Peta. Tempat ke-7 disandang oleh Siti Khadijah binti Mat Faizal dari Rumah Gama. Tempat ke-6 disandang oleh Nur Alisha Patrisha binti Muhammad Fadli dari Rumah Alfa. Tempat ke-5 disandang oleh Rania Nijina binti Azhari dari Rumah Gama. Tempat ke-4 disandang oleh Aina Syazwani binti Syahril dari Rumah Gama. Tempat ketiga disandang oleh Nur Kristina binti Muhammad Hafiz dari Rumah Beta. Tempat kedua disandang oleh Nur Syamilia Syafirah binti Muhammad Syahirul dari Rumah Alfa. Johan bagi kategori P18 jatuh kepada Alicia Dina binti Nunaris Adha dari Rumah Gama. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi kategori lelaki 18. Tempat ke-15 dipersilakan Muhammad Irfan Hilmi bin Muhammad Farizal Alfa. Tempat ke-14 dipersilakan Muhammad Zahid Izzuddin bin Muhammad Zairi Beta. Tempat ke-13 dipersilakan Ryan Haikal bin Fairuz Azwan Beta. Tempat ke-12 Muhammad Nur Alif bin Azhar Sigma.
Kedudukan ke-11 dipersilakan Afif Alimi bin Faiz Zuhaimi Alfa. Tempat ke-10 dipersilakan Muhammad Aidil Adrian bin Eddie Izwan Sigma. Kedudukan ke-9 Eddie Amirul Amin bin Eddie Miss Mulyadi Alfa. Kedudukan ke-8 dipersilakan Muhammad Akil Firdaus bin Muhammad Azman Alfa. Tempat ke-7 dipersilakan Muhammad Izwan Haziq bin Abdullah Beta. Kedudukan ke-6 dipersilakan Muhammad Ishraf Zafri bin Nur Azman Sigma. Kedudukan ke-5 Muhammad Alif Imran bin Muhammad Azli Gamma. Kedudukan ke-4 Adli Irfan bin Ahmad Faizul Sigma. Kedudukan ke-3 dipersilakan Haidar Zikri bin Helmizan Beta. Kedudukan kedua dipersilakan Faris Haikal bin Ismail Sigma. Kedudukan pertama kategori L18 Muhammad Faiz Ashraf bin Rosfahizan Sigma. Seterusnya kategori P15. Tempat ke-15 Aisyah Ilyanul Nafha binti Muhammad Nur Nizam dari Rumah Alfa. Seterusnya tempat ke-14 Kalisha Afrika binti Mazlan dari Rumah Alfa. Tempat ke-13 Farah Fatia Aryani binti Muhammad Syahirul Faiz dari Rumah Sigma. Tempat ke-12 Nurul Izzah Delisha binti Muhammad Khairul Anwar Rumah Alfa. Tempat ke-11 Nur Darwisha Batrisha binti Hasrul Hisham dari Rumah Beta. Tempat ke-10 Alia Humaira binti Muhammad Rahmat dari Rumah Gamma. Tempat ke-9 Nur Huria Insyirah binti Ahmad Faizal Rumah Alfa. Kedudukan ke-8 Nur Damia Irdina binti Razif Rumah Beta. Kedudukan ke-7 Nur Fatimah Zahra binti Muhammad Husaini dari Rumah Sigma. Kedudukan ke-6 Farisha Iris Dania binti Nazarin dari Rumah Alfa.
Kedudukan kelima, Nur Izzah Zuhairah binti Izzauddin Shah, Rumah Sigma. Kedudukan keempat, Nur Hadira Zahidah binti Abdul Hamid, Rumah Peta. Kedudukan ketiga, Nik Nur Zafira binti Nik Ahmad Nizam, Rumah Gama. Kedudukan kedua, Nur Aisyah Dania binti S. Muhammad Khairi, Rumah Alfa. Kedudukan pertama, Arisa Haira binti Hamdan, Rumah Sigma. Penyampaian hadiah diteruskan dengan kategori lelaki 15. Tempat ke-15, Muhammad Sufi Jadid bin Jasmin, Beta. Tempat ke-14, dipersilakan Ryan Haris bin Nizam, Alfa. Tempat ke-13, Raja Arif Danish bin Raja Basri, Gama. Kedudukan ke-12, Muhammad Anas Rafiki bin Muhammad Hafiz, Sigma. Kedudukan ke-11, Muhammad Mirza bin Muhammad Razali, Sigma. Kedudukan ke-10, dipersilakan Muhammad Hakimi Wan Mamat bin Abdul Aziz, Beta. Kedudukan ke-9, Nur Haikal Zikri bin Nur Haidil, Alfa. Kedudukan ke-8, Muhammad Faik Hamdi bin Taha, Alfa. Kedudukan ke-7, dipersilakan Azmi Zarif bin Azman, Gama. Kedudukan ke-6, dipersilakan Muhammad Danish Zidan bin Muhammad Fazli, Beta. Kedudukan ke-5, dipersilakan Irfan Mahdi bin Muhammad Faizal, Alfa. Kedudukan ke-4, Amirul Kashfi bin Hairul Nizam, Sigma. Tempat ke-3, Muhammad Danish Muhaimin bin Amran,
Sigma. Tempat kedua dipersilakan Syekh Mikael bin Muhammad Alfa. Kedudukan pertama bagi kategori L15, tahniah diucapkan kepada Muhammad Afiq bin Muhammad Mahathir Beta. Seterusnya kategori P14, kedudukan ke-15, Nurul Ifa Dahlia binti Muhammad Khairul Anwar, Rumah Alfa. Kedudukan ke-14, Nur Iman Humaira binti Muhammad Fauzi, Rumah Beta. Kedudukan 13, Zara Farin binti Muhammad Apis, Rumah Beta. Kedudukan ke-12, Nur Alisa Batrisha binti Sulaiman, Rumah Beta. Kedudukan ke-11, Rania Nasha binti Azhari, Rumah Beta. Kedudukan ke-10, Hana Damia binti Hanafi, Rumah Sigma. Kedudukan ke-9, Amira Kalisha binti Muhammad Khairul Amirin, Rumah Beta. Kedudukan ke-8, Iris Akilah binti Zulizan, Rumah Alfa. Kedudukan ke-7, Atira Irsya binti Muhammad Hatta, Rumah Alfa. Kedudukan ke-6, Ainuha Haifa binti Hamdan, Rumah Sigma. Kedudukan ke-5, Nuha Amanda binti Muhammad Naim, Rumah Alfa. Kedudukan ke-4, Duratul Darwisya binti Muhammad Fat dari Rumah Sigma. Kedudukan ke-3, Nur Iris Hawani binti Alif, Rumah Sigma. Kedudukan kedua, Alia Adriana binti Muhammad Huzairi, Rumah Sigma.
kedudukan pertama. Tahniah diucapkan kepada Nur Husna Najwa binti Muhammad Nur Hidayat dari Rumah Sigma. Hit high at this level. Good. Cool album fan. Great. Kindred Brenner. Penyampaian hadiah diteruskan dengan kategori L14. Tempat ke-15, Arik Damin bin Faris Joman, Beta. Tempat ke-14, dipersilakan Nazran Ash'ari bin Muhammad Ari, Sigma. Tempat ke-13, Muhammad Haras bin Muhammad Sobri, Alfa. Tempat ke-12, dipersilakan Muhammad Haris Ryan bin Muhammad Khairi, Sigma. Tempat ke-11, Muhammad Irsyad Wafiuddin bin Muhammad Zairi, Sigma. Kedudukan ke-10, Muhammad Umar Mikael bin Muhammad Suhail, Sigma. Kedudukan ke-9, dipersilakan Muhammad Fatih bin Muhammad Faris dari Rumah Sigma. Kedudukan ke-8, dipersilakan Hadif Amsyar bin Muhammad Salehuddin, Beta. Kedudukan ke-7, dipersilakan Muhammad Aish Amsyar bin Abdul Halid, Gamma. Kedudukan ke-6, dipersilakan Azan Mirza bin Asis, Gamma. Kedudukan ke-5, Muhammad Zarif Zakwan bin Muhammad Zamri, Gamma. Kedudukan ke-4, dipersilakan Muhammad Adam Idraki bin Muhammad Haidil, Beta. Kedudukan ke-3, dipersilakan Muhammad Daniel Ashraf bin Muhammad Azwan, Sigma. Kedudukan kedua, dipersilakan Muhammad Haras Rizki bin Marzuki, Beta. Dan kedudukan pertama bagi kategori L14, tahniah diucapkan kepada Muhammad Rauf Fadlan bin Rohaizat, Beta. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya mengumumkan piala peserta terbaik lelaki dengan catatan masa sebanyak 25 minit 53 saat
5 piala peserta terbaik lelaki disandang oleh saudara Muhammad Afiq bin Muhammad Mahathir dari Rumah Peta. Bagi peserta terbaik perempuan dengan catatan masa 34 minit 28 saat, tahniah diucapkan kepada Nur Husna Najwa binti Muhammad Nur Hidayat Sigma. Seterusnya, acara yang ditunggu-tunggu, pengumuman Piala Pusingan Johan Larian Sakti tempat keempat dengan jumlah keseluruhan mata 297 jatuh kepada Rumah Gama dengan kutipan mata sebanyak 376. Tempat ketiga larian sakti 2026 jatuh kepada Rumah Alfa. dengan catatan jumlah keseluruhan mata sebanyak 399. Naik Johan jatuh kepada Rumah Beta. Dan ini bermakna Johan Larian Sakti 2026 dengan keseluruhan mata sebanyak 492 jatuh kepada Rumah Sigma. Tahniah diucapkan kepada Rumah Sigma, juara larian sakti kali ke-28 tahun 2026.